Dia sejenis makanan lah, bahan masakan. Dekat Bengkang tadi ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita berada di Masjid Al-Faizin, Kepong. Jadi hari ni kita nak main satu game. Okay, game ni dinamakan Teka Lorat. Lorat mana? Lorat utara. Dia macam ni. Saya akan bagi lorat yang digunakan dalam utara. And then, mereka dua ni akan teka lah. Okay, teka dalam bahasa ibunda. Lepas tu, di akhir game, saya akan minta bagi 2 ke 3 perkataan daripada bahasa ibunda yang mereka dah teka tu ke bahasa Arab. So, kita main lah. Kita punya perkataan yang pertama, menyorok. Sarapan. Perkataan yang kedua adalah camca. Tudu. Lengang. Bijan. Yang keempat, kemarin. Semalam. Okey, yang kelima, geret. Basikal. Okey, dan. Dan sempat. Wait a minute. Who are you? Empat. Betul. Habang. Bagi tahu. Riau. Nangis. Aish. Teriak. Okey, tabuh. Pukul. Betul. Rabat. Jadi 10. Panjat. Lohak. Zuhur. Oh, tokak. Gigit. Okey, yang terakhir. Cuba pilih 2 atau 3 perkataan yang dari banyak-banyak tadi, pilih dan tukarkan ke bahasa Arab. Sebut sekali dia punya lorat tu. Menyorok. Sarapan. Al-futur. Okey. Geret. Basikal. Darajah. Okey. Camca. Sudu. Mil angkah. Okey. Kemarin. Semalam. Ams. Okey, betul. Tahniah. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.